Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video tentang Dreamboard. Salah satu daripada 4 modul yang ditawarkan kepada ahli Pride. Dreamboard ini sangat penting sebab ia akan menjadi panduan untuk masa depan kita. Untuk berjaya memang perlu ada Dreamboard yang jelas. Ramai pakar-pakar motivasi mengatakan salah satu perkara yang sangat penting yang ada dalam orang yang berjaya ialah mereka mempunyai dream board yang jelas. Jadi hari ini saya akan ceritakan sedikit bagaimanakah kita merancang untuk membina ataupun panduan untuk membina dream board supaya kita dapat sasarkan arah tuju kita dan juga kita dapat mencapai apa yang kita cita-citakan. Sebenarnya dream board ini bukannya satu benda yang baru. Kalau kita lihat daripada zaman dahulu, manusia memang perlukan perancangan untuk sampai ke destinasi. Kalau zaman-zaman dulu, para explorer ni, pelaut-pelaut, mereka nak pergi ke kawasan yang jauh daripada pantai, daripada tanah air mereka. Mereka menggunakan perancangan. Mereka perlukan ilmu. Mereka kena tahu tentang peta dunia, peta laut. Dan mereka buat perancangan di mana nak pergi, berapa besarkah kapal yang mereka perlu guna, berapa ramai kelasi yang perlu dibawa, dan juga makanan-makanan dan bekalan yang perlu disediakan. Untuk apa? Untuk sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, mereka juga dapat merangkakan berapa lama yang mereka perlu ambil dan berapa banyakkah bekalan yang mereka perlu simpan. Jadi, untuk sampai ke destinasi perlu ada perancangan. Begitu juga tentang kehidupan kita. Satu lagi contoh. Zaman sekarang, kita nak pergi mana-mana pun kita perlu buka map apps. Sama ada Waze ataupun Google Map. Dia memudahkan sebab kita tahu, kita letakkan ke mana kita nak pergi, dia akan beritahu jalan. Ada beberapa pilihan jalan. Berapa jauh. Jadi kita tahu sama ada kita punya petrol cukup untuk sampai ke sana. Berapa minit kita perlu sampai ke sana. Supaya kita boleh merancang kalau kita nak sampai pada pukul 10, berapa kita perlu bergerak. Jadi inilah salah satu contoh perancangan manusia untuk sampai ke destinasi. Jadi kalau kita sebagai manusia yang kita bercita-cita untuk meninggalkan legasi yang mantap, legasi 3 generasi, maka kita perlulah membuat perancangan yang mantap. Jadi salah satu kaedah perancangan itu adalah dengan merangka dream board. Okey, panduan untuk membina dream board. Pertama, kita kena tahu apakah fungsi dream board ini. Salah satu fungsinya adalah untuk menzahirkan beberapa sasaran kehidupan kita. Dia ada banyak perkara. Nanti saya akan terangkan tentang 6 sasaran utama dalam kehidupan. Kedua, kita juga senaraikan apakah keperluan ataupun modal untuk kita sampai ke sasaran itu. Okey? Dan kita juga perlu letakkan jangka masa untuk mencapai apa yang kita sasarkan. Ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada 5 tahun, ada yang 2 tahun. Dan apabila kita dah sasarkan, zahirkan sasaran kita, maka kita perlulah berdisiplin untuk memastikan kita betul-betul ikut perancangan untuk capai sasaran kita. Okey? Dan itu juga salah satu motivasi aku bersemangat untuk capai sasaran itu. Dan bila kita ada dream board, maka potensi kita untuk berjaya adalah lebih tinggi. Sebab telah dibuktikan oleh ramai orang yang mereka berjaya sebab mereka jelas tentang apakah mereka ingin capai dan mereka berani untuk capai sasaran mereka. Jadi sangat penting untuk kita tahu apakah fungsi dream board ini. Okey. Jadi apakah cara untuk membuat dream board? Pertama, kita kena letak sekurang-kurang 4 jangka masa. Dan setiap jangka masa itu kita ada dream board yang tertentu. Jadi di sini untuk peserta Pride, saya sarankan untuk membuat 4 dream board untuk tempoh masa yang berbeza. Pertamanya kita buat apakah dream board yang kita nak capai bulan ini. Sebab
Untuk bulan pertama sebenarnya adalah pertukaran mindset, pertukaran jadual hidup, pertukaran disiplin hidup, permulaan untuk kita berubah untuk mencapai sasaran yang sebelum ni kita tak pernah pun letak. Jadi kita kena buat game changer punya dream board untuk bulan pertama. Lepas tu kita letak dream board untuk apa yang kita nak capai dalam masa 4 bulan setelah kita berubah sikap, berubah gaya hidup, berubah jadual hidup. Apa yang kita hasrat untuk capai dalam 4 bulan pertama. Nak duit berapa banyak, nak beli rumah ke, nak berkahwin ke, dan sebagainya. Sebab itu jangka pendek. Lepas tu kita panjangkan sikit. Dengan perubahan-perubahan yang berlaku pada diri kita, mampukah kita untuk mencapai sesuatu yang tinggi? Jadi kita letakkan sesuatu yang agak tinggi, yang kita boleh capai dalam masa 12 bulan. Mengambil kira perubahan dan juga cabaran-cabaran yang akan dihadapi. Jadi kita letak apakah kita punya dream board untuk selepas 12 bulan. Dan yang keempat sekali ialah kita letak dream board sasaran jangka panjang. Iaitu 5 tahun. Kenapa saya tahu 5 tahun? Sebab kita nampak. Tapi selepas kita hampir capai 5 tahun, kita akan buat lagi dream board yang 5 tahun yang akan datang. Supaya kita contohnya pada umur 20 tahun kita sasarkan apa yang kita nak capai pada umur 25. Dan pada umur 25 kita buat dream board apa yang kita capai pada umur 30 dan seterusnya. Okey, jadi dream board ni bukan sesuatu yang statik, ianya adalah sesuatu yang berubah yang kita sentiasa buat sepanjang kehidupan kita. Okey, sedikit perkongsian peribadi saya. Pada masa saya lepas SPM pada tahun 1982. Lama dah ya. Okay. Masa itu saya umur 17 tahun. Saya tak tahu pun tentang dream board. Tetapi saya ada letakkan beberapa sasaran kehidupan saya. Okay. Ketika umur 17 tahun. Saya masih ingat ni, apakah 4 sasaran utama saya. Pertamanya ialah saya nak, kalau boleh, selepas umur 18 tahun, saya nak berdikari. Tak nak membebankan ibu bapa saya untuk menyara pembelajaran saya dan kehidupan saya selepas umur 18 tahun. Itu pertama. Alhamdulillah, saya dapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara, Amerika. Dan ibu bapa saya tak payah keluar duit. Nak pergi pun, nak kunjungi doa selamat pun, saya bagi duit pada duit beasiswa yang saya dapat. Dan saya pun pergi dan belajar selama 5 tahun. Dan di sana juga sambil belajar, saya juga bekerja. Bila bekerja, saya juga kumpul duit. Saya juga beberapa kali hantar duit ke Malaysia untuk ibu bapa saya. Dan apabila saya balik, saya ada cukup duit untuk standby. Sebab masa saya balik tu tahun 88, dunia tengah dalam recession. Jadi ramai yang tak ada kerja. Tapi saya bersedia untuk hidup selama 1 tahun tanpa dibantu oleh sesiapa. Alhamdulillah, saya ada cukup duit untuk menjalani kehidupan. Walaupun 6 bulan saya tak dapat kerja selepas saya balik, tapi saya dapat kerja kemudiannya. Okey, tapi saya ada duit sendiri. Itu pertama. Keduanya, salah satu dream board saya, okey, masa tu tak ada dream board lah. Cita-cita saya ialah bila habis belajar, saya nak kerja di syarikat antarabangsa. Sebab nak penat belajar, naklah kerja dengan syarikat besar. Supaya gaji besar dan benefit pun cantik. Okey, itu yang saya sasarkan. Bila saya balik, memang saya apply kepada company-company besar dan saya sediakan diri saya untuk dipandang cantik oleh company besar. Alhamdulillah, saya dapat tawaran daripada 3 syarikat antarabangsa, Malaysian French Bank, MIC dan juga Nestle. Saya masuk Malaysian Bank sekejap. Lepas tu, berhenti, saya pergi ke MIC sekejap. Lepas tu dapat tawaran Nestle, saya berhenti dan join Nestle dan saya stay dengan Nestle hampir 9 tahun. Itu cita-cita yang kedua. Cita-cita yang ketiga adalah, saya kata, saya nak, kalau boleh saya nak berjalan-jalan mengembara ke dunia ni. Kalau boleh dalam masa sebelum saya umur 30 tahun, saya nak pergi ke 5 negara yang berbeza. Jadi Alhamdulillah tercapai. Pertama saya memang pergi ke Amerika. Masa ke Amerika saya sempat pergi ke Canada dan juga sempat pergi ke border Mexico. Bila saya balik kerja dengan Nestle, saya sempat pergi ke Australia dihantar oleh Nestle. Sempat pergi ke Jepun dihantar oleh Nestle. Dan semasa saya berkahwin, lepas saya berkahwin, saya bawa isteri saya untuk berbulan madu ke California dan
Mexico City. Jadi cukup 5 negara yang saya capai sebelum saya umur 30. Dan yang keempat yang funny-nya adalah masa umur 17 pun saya dah kata bercita-cita sebab ibu saya seorang guru. Saya pun kata kalau aku nak kahwin cikgu. Jadi ditakdirkan saya berjumpa seorang budak sekolah lower 6 dan bila berkawan dia bercita-cita nak jadi cikgu, dia masuk ke maktab perguruan dan akhirnya kami berkahwin. Jadi keempat-empat cita-cita saya ni tercapai sebab saya letak dream board, saya berusaha untuk capai. So, barulah saya nampak sekarang ni the power of dream board. Jadi, mari kita sama-sama untuk membina dream board kita bersama dengan program Pride. Okey. Dalam dream board ini, ini yang saya baca lah. Saya pun setuju untuk masyarakat kita ni, kalau boleh kita ada 6 tajuk wajib dalam setiap dream board kita supaya kita sasarkan beberapa cabang dalam cita-cita kita. Apakah 6 kategori wajib itu? Pertama, kita sasarkan ilmu kita. Kita nak pandai sampai peringkat mana? Nak belajar sampai mana? Sebab ilmu itu adalah penjana pemangkin kejayaan. Ilmu itu tak semestinya graduate universiti. Apa saja ilmu yang kita dapat, TVET ke, apprentice ke, kita belajar daripada datuk kita ke untuk bertani, itu ilmu. Jadi kita kena sasarkan ilmu apa yang kita nak masterkan. Nak jadi pakar dalam bidang mana. Okay? Itu pertama. Keduanya, kita sasarkan, aku dah ada ilmu ni, aku nak bekerja, berapa banyak aku nak dapat. Takkan kata nak 1,000 sebulan. Kalau boleh kata, aku nak kalau boleh capai 35,000 sebulan. Sebab ada orang capai. Walaupun tak ramai capai, tapi sebab dia berani bermimpi, dia dapat. Kalau kita kata, tak apalah, dapat kerja 2,5 pun aku happy. Maka kita dapatlah pendapatan 2,500. Jadi kita sasarkan pendapatan kita setiap fasa dalam reward kita. Ketiganya adalah kita sasarkan apakah harta yang kita nak sempat kumpul semasa kehidupan kita. Kita mesti ada hasrat. Aku nak beli kereta. Macam saya kata, saya ada hasrat kata saya nak pakai kereta yang okey sikit, laju, tekan dia pergi. Dapat. Saya sasarkan nak beli rumah landed. Saya dapat. Lepas tu kecil. Lepas tu saya kata saya nak beli sasarkan untuk beli rumah banglo tanah yang luas. Dapat. Jadi kita sasarkan sebagaimana, okey, kita dapat. Sebab memang saya sasarkan saya nak beli rumah yang bukan 2 tingkat. Saya tak suka panjat tangga. Jadi alhamdulillah, rumah pertama saya setingkat, rumah sekarang pun 1 tingkat. Okey, dan kawasan yang luas. Okey. Keempat dia, sasaran keluarga. Macam saya kata, sasaran saya nak kahwin dengan cikgu. Sebab apa? Kerja kerajaan. Sebab saya tak tengok mak saya cikgu. Jadi kita sasarkan bila kita nak satu lagi. Saya juga sasarkan saya nak kahwin umur 27. Memang ngam-ngam saya 27 saya kahwin. Okey, jadi sasarkan keluarga. Contohnya kalau kita masih single, kita kata okey, kalau boleh saya nak memberi duit kepada ibu bapa saya setiap bulan. Okey. Sebab ia akan menjadi lebih berkat. Kalau saya berkahwin, saya nak anak berapa ramai. Anak-anak saya nak jadi macam mana saya nak didik. Kena letakkan hasrat. Okey. Nombor 5, sasaran gaya hidup. Itu juga salah satu yang ada dalam saya punya dream board. Saya nak kerja mudah. Saya nak ada masa banyak dengan keluarga. Itu sebabnya lepas 9 tahun saya bekerja dengan Nestle, saya berhenti sebab saya nak jadi usahawan. Walaupun saya tahu susahnya untuk jadi usahawan, tetapi bila saya jadi usahawan, ada syarikat sendiri, saya lebih fleksibel tentang masa saya. Menyebabkan saya boleh attend hampir semua aktiviti keluarga saya. Anak saya punya report, sport day, konsert dan sebagainya. Dan juga untuk isteri saya dapat teman dia untuk setiap kali cek perut. Saya berada dalam labor room setiap kali 7 kali bersalin anak. Saya ada anak 7. Jadi itulah sasaran gaya hidup. Kita nak hidup macam mana. Dan di penghujung usia pun saya kata saya nak relax. Sekarang ni saya mostly bekerja from home sebagai digital nomad. Jadi tak payah nak usung ataupun keluar pagi balik malam dan sebagainya. Okay. Jadi itu gaya hidup. Dan yang keenam ialah
sasaran kerohanian. Kita kena ada sasaran tentang kerohanian. Kalau boleh, contohnya kita nak lebih khusyuk solat, kita nak faham ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi 6 ni, kalau kita ada objektif ataupun sasaran tu ke-6 ni, maka kita ada satu arah tuju yang sangat jelas yang boleh memungkinkan kita berjaya dalam kehidupan kita. Jadi inilah 6 tajuk yang wajib perlu ada dalam dream board. Now, tips utama untuk dream board. Bila kita dah buat tu, untuk dia berkesan kepada kehidupan kita, pertama, kalau boleh dia sentiasa di depan mata. Itu sebabnya kalau pergilah mana-mana kursus dream board, kata buat print cantik-cantik, color tampal kat dinding. Letak dalam kita punya handphone. Simpan dalam yang sunshade kereta kita. Supaya kita sentiasa nampak. Bila kita nampak, aku boleh capai lagi. Itu pertama. Keduanya, sasaran kita jangan jelas. Jangan secara vague. Okay? Kena spesifik apa kita nak capai. Berapa banyak. Okay? Sasaran pun jelas. Macam smart goal lah. Mesti ada measurable sukses yang kita nak capai. Okay? Yang ketiganya, mesti ada formula ataupun modal untuk capai sasaran. Okay, contohnya dalam Pride ni, kalau kita nak dapat balik modal, kita punya modal RM150 tu, kita kena sekurang-kurangnya dapat cari, ajak 4 orang, 3 orang join sebagai ahli Pride Fast Track, maka kita dapat RM150. Maka baliklah modal yang kita keluar RM150 tu. Kan? Kalau kita nak capai dalam masa seminggu, kena buat dalam masa seminggu. Kalau kita nak capai dalam masa sebulan, dalam masa sebulan kita buat. Jadi kita tahu untuk mencapai sesuatu itu, kita tahu apakah dia modal, apakah usaha yang perlu dibuat untuk capai sasaran. Samalah kalau contohnya, kita tak nak membebankan ibu bapa kita. Kita kata, saya nak belajar dengan ada scholarship. Ya, kita kena tahu untuk dapat scholarship tu, apakah dia punya perkara yang perlu kita ada, pencapaian yang kita perlu ada, modalnya. Jadi kita kena ada result yang baik, kelakuan yang baik. Ada juga aktiviti-aktiviti koko dia yang dapat menyokong supaya kita dapat ditawarkan beasiswa. Okey. Jadi dan kita perlu tahu untuk mencapai sasaran, kadang-kadang kita tak boleh buat seorang. Jadi kita kena ada sokongan untuk capai sasaran. Kalau nak cari pasangan yang compatible, yang boleh sokong kita. Okey. Kalau ibu bapa, kita juga perlu berbaik dengan ibu bapa kita, contoh mereka boleh sokong. Rakan-rakan kita dan juga orang yang satu kepala, satu sasaran ataupun satu mindset dengan kita. Itu sebabnya kita perlu ada rangkaian. Bila kita ada rangkaian circle of friends yang positif, maka dia akan lebih memudahkan kita mencapai dream board kita. Okey. Dan yang kelimanya, mesti ada jadual, ada time frame dia. Saya nak capai RM1,000 dalam masa 4 bulan. Saya nak capai nak bekerja bila? Macam saya tulis lah, saya nak kahwin umur 27. Saya letakkan situ. Dan juga saya ada ceritakan, which is later punya dream board, saya nak beli rumah sebelum umur 30. Memang saya dapat beli rumah pada umur 29 tahun. Okay? Jadi sasaran kita tu mesti ada time frame. Barulah kita terkejar-kejar untuk capai. Okay? Dan keenamnya, kita mesti ada scorecard untuk tengok di mana aku. Jadi kita tahu dekat nak sampai tempoh jadual ni, tapi aku masih jauh. Jadi bila kita ada scorecard, kita tahu. Jadi sama juga dalam dream board tu, kita akan tahu kita punya sales funnel macam mana. Kalau kita nak dapat pendapatan macam ni, berapa banyak kita kena jumpa orang, berapa ramai kita kena terangkan, okay, supaya kita capai kita punya sasaran. Jadi scorecard ni mesti ada. Jadi ada 6 perkara, ulang balik, mesti ada di depan mata, sasaran itu jelas, ada formula atau modal yang kita faham yang sebagai penyebab untuk kita berjaya, ada sokongan, ada orang keliling kita yang boleh nyokong hasrat kita untuk berjaya, kita mesti ada time frame, jadual yang jelas, dan juga scorecard, bagaimana kita tengok pencapaian kita setiap masa dalam mengejar cita-cita kita. Jadi itulah tips untuk pastikan dream board itu menjadi
panduan yang efektif. Okay. Sekarang zaman sekarang mudah. Okay. Kita pakai ChatGPT. Jadi nanti orang boleh tengok screenshot ataupun just Google saja. ChatGPT ni sangat mudah. Walaupun saya umur 61, saya masih juga belajar macam mana untuk menggunakan AI. Dan saya juga tengok contoh-contoh prompt daripada internet dan akhirnya saya agak mahir juga untuk membuat prompt untuk mencipta macam-macam perkara. Inilah salah satu contoh prompt saya untuk membuat Dreambot. Ini Dreambot contoh seorang anak muda bernama Fatimah binti Azman. Okay. Dia mungkin di umur 20 tahun. Okay. Inilah Dreambot dia yang dia nak capai dan dia baru masuk program prep contohnya. Okay. Ini sebagai contoh ya. Jadi inilah contoh Dreambot yang anda semua boleh buat. Okay. Boleh gunakan prompt tapi mesti ada 6 perkara. Dan di dalam setiap itu ada apakah sasaran dia dan bagaimanakah cara untuk mencapainya. Okey. Jadi inilah contohnya apakah dia sasaran ilmu dia nak belajar disiplin keuangan dan program dari program pride. Jadi dia kena tontonlah. Okey, sebab apa? Bila ada tu barulah dia ada dan dia juga ada sasarkan untuk ada lebihan lebih kurang RM100 setiap bulan. Kecil tak apa. Okey. Sasaran pendapatan dia nak bina pendapatan tambahan. Permulaan dia nak RM200. Dalam ini bulan pertama ni. Supaya dia tahu nak dapatkan RM200 adalah ajak 4 orang untuk join Pride sebagai ahli fast track. Jadi, kenapa dia nak tu? Supaya dia punya penggunaan telefon itu yang RM60 dibayar sebulan tu jadi percuma sebab dia dapat RM200 dibayar RM60 jadi dah percuma. Yang mudah saja untuk cipta. Dan sasaran harta. Okey. Kata saya nak mula menabung. Mudah saja. Semua orang ada Tashengo e-wallet. Okey. Kalau kita ada lebih, masuklah RM5 ke RM10 dalam satu simpanan itu. Itu salah satu cara mudah untuk kita mula menabung. Okey. Sebab duit tak ada kat kita tapi kita masukkan. Itu salah satu dia punya hasrat. Dan dihasratkan juga dia nak beli rumah sebelum umur 28 tahun. Dia sasarkan bukan sekarang, tapi dia letakkan dia nak beli rumah sebelum umur 28 tahun. Okey, nanti dia akan masukkan kepada Dreambot yang akan datang. Okey, sasaran kepada keluarga, dia nak ada perlindungan untuk diri dia supaya nanti kalau ada musibah tak ada menyusahkan ibu bapa dia. Dia nak ada perlindungan hayat kalau dia mati. Adalah sikit papasan kepada ibu bapa dia untuk menguruskan pusaka dan sebagainya. Okey. Dan dia juga niat untuk beri kepada ibu bapa dia setiap bulan, sikit pun tak apa. Ya. Jadi itulah yang dia buat. Dan sasaran untuk gaya hidup kita kalau boleh dia nak spend 60 minit untuk membuat digital referral supaya boleh dapat pendapatan tambahan. Dia akan jadualkan hidup dia supaya dia 60 minit. Tak banyak pun 60 minit. Tak dapat 60 minit, 30 minit pun tak apa. Tapi secara berterusan barulah nampak hasilnya. Lepas tu dia kata dia kurangkan belanja, makan kat rumah, masak yang sihat-sihat, tak adalah makan mengapu kat luar. Itu hasrat dia lah. Yang keenamnya, sasaran kerohanian. Dia kata kalau nak boleh dia nak lebih khusyuk dalam solat. Nak khusyuk tu, kalau boleh dia nak faham ayat-ayat Quran. Jadi itulah dia hasratnya. Jadi dia ada 6 hasrat merangkumi topik-topik yang berbeza, tetapi dia akan menjadi satu arah tuju kepada dia untuk dicapai dalam masa 1 bulan ni. Kemudian, dia akan gunakan ini untuk ubah sikit apa yang dia nak capai dalam masa 4 bulan, apa yang nak capai dalam masa 12 bulan, apa yang nak dicapai dalam masa 5 tahun. Jadi, anda semua boleh buat yang sama, memula dengan Dreambot bulan pertama. Lepas tu, gunakan prompt sama, tukar sikit. Mungkin pencapaiannya lebih tinggi. Dan ada komponen-komponen ataupun sasaran yang diletakkan dalam Dreambot 4 bulan. Begitu juga dengan Dreambot 12 bulan. Dan kemudian Dreambot 5 tahun. Jadi tak susah. Jadi dengan adanya ChatGPT ni, kita boleh masukkan prompt begini, kita tekan tak sampai 2 minit, keluarlah macam ni. Jadi kita boleh print color, letak satu yang kecil dalam kita punya wallet, letak tampal kat belakang pintu kita. Kalau kita duduk menyewa, kita boleh letak dekat bilik air kita supaya kita tengok setiap hari Dreambot kita. Inilah yang kita nak sasarkan 6 perkara. Dulu susah, dulu kena lukis. Dulu saya pernah attend satu kursus Dreambot.
memang kena lukis. Tetapi dengan zaman sekarang, kita buat prompt, cantik color, print color. Tak ada printer color, hantar kat kedai photostat. RM1 je pun. Okay. Laminate kan, supaya kita nampak. Sah sebulan. Lepas tu bulan depan kita tukar. Okay. Jadi inilah contoh Dreamboard untuk kita buat sendiri. Yang saya nak nyatakan ialah Dreamboard ini memang sesuatu kaedah yang telah terbukti dapat membuatkan seorang tu berjaya. Dia adalah satu lonjakan mindset yang menyebabkan orang yang biasa-biasa boleh jadi luar biasa dan mencapai pencapaian yang luar biasa. Jadi kenapakah program Pride ini ingin bantu semua orang ada Dreamboard? Sebab kalau boleh, bila semua orang ada Dreamboard yang baik, ini akan jadi pemacu ekonomi negara. Saya bukannya Perdana Menteri, tapi saya nak kalau boleh Malaysia ni mempunyai ramai orang yang mindanya bagus, capai ekonominya bagus, supaya bila semuanya cantik, ekonomi Malaysia akan cantik. Sebab apa? Lebih ramai yang mempunyai lebihan duit. Bila dia ada lebihan duit, dia akan banyak belajar lebih lah kat luar. Antaranya ialah ramai yang akan boleh masukkan duit dia kepada industri perlindungan. Maka lebih ramailah orang yang ada perlindungan takaful, jadi industri takaful pun besar, dan duit pada caruman takaful pun dia boleh disalurkan balik kepada ekonomi untuk menjana lebih banyak pembangunan. Itu nombor 2. Nombor 3, lebih ramai yang mampu beli hartanah. Jadi bila banyak hartanah, maka banyaklah projek-projek hartanah dibuat. Okay? Dan nilai per square feet tanah di Malaysia akan bertambah sebab diisi dengan rumah-rumah yang dibeli oleh ramai orang. Okay? Dan bila ramai orang ada rumah, mereka juga mempunyai kekayaan lebih stable yang meningkat nilai. Jadi inilah yang kita nak, kalau boleh lebih ramai orang pada usia muda mampu membeli rumah, kemudian dapat membeli rumah kedua, ketiga, keempat, akhirnya bila mereka meninggal dunia, mereka meninggalkan beberapa hartanah yang dapat dimanfaatkan pada generasi-generasi akan datang. Yang keempatnya, lebih banyak perbelanjaan untuk riyadhah dan kegembiraan. Maka homestay laku, kedai-kedai makan laku, campsite laku, lepas tu kapal terbang pun laku sebab ramai orang melancong dalam dan luar negara. Okey, theme park pun penuh, homestay pun penuh. Jadi dia akan memacu ekonomi negara. Dan bila ada begitu, maka secara automatik mereka-mereka yang cukup harta banyak ni, kalau mereka meninggal, mereka akan meninggalkan harta yang banyak bernilai tinggi yang dia pass down, diwariskan kepada ahli keluarga mereka. Jadi ahli keluarga mereka dapat duit harta percuma. Dan harta itu sebab dia ada duit, dia juga merancang dengan cantik, maka harta itu juga dapat diturun milik dengan cantik dan dapat diteruskan manfaatnya berpanjangan kepada anak cucu cicit. Berbanding dengan apa yang banyak berlaku sekarang ni, ramai orang tak ada harta. Kalau ada harta pun bila meninggal dunia tak dibuat perancangan yang betul, akhirnya terbeku, tak dapat dimanfaatkan. Jadi inilah hasrat program Pride untuk menukar mindset masyarakat, baik yang muda, yang masih lagi pelajar universiti, yang baru masuk ke alam kerjaan, ataupun mereka yang telah pun matang, dah ada rumah, ada keluarga, supaya mereka dapat fikirkan bagaimanakah mereka boleh mengubah sedikit daripada mindset mereka supaya mereka dapat merancang Dreamboard yang jelas dan mereka boleh berusaha dengan teratur untuk mencapai Dreamboard mereka. Jadi itulah yang saya nak sampaikan, ringkas, padat. Boleh tengok berkali-kali, tapi satu perkara penting yang saya sarankan, dah tengok video tu, duduk depan skrin ini dan letak kertas di depan, mulalah mencatatkan 4 Dreamboard dengan 4 tempoh masa yang berbeza. Dreamboard bulan pertama, Dreamboard selepas 4 bulan, Dreamboard selepas 12 bulan dan Dreamboard selepas 5 tahun. Kalau nak berkongsi dengan saya hasil Dreamboard, boleh hubungi saya. Okey, kalau tidak simpan. Jadi buat dan jadikan ini salah satu aktiviti wajib yang dibuat setiap tahun untuk review balik Dreamboard. Tak lama pun.
tak sampai pun 2 jam kalau kita nak buat dream board ini. Okey, mungkin lagi pendek masanya. Tapi dalam masa yang pendek itu dia akan menukar kita punya tempo dan juga potensial kejayaan dia. Sebab benda ni diguna pakai oleh ramai orang. Contoh, semasa saya kerja di Nestle, ada dream board untuk company. Apakah sasaran bulan ini? Apakah aktiviti pemasaran bulan ini? Lepas tu dia ada juga quarterly punya target, quarterly punya marketing plan. Lepas tu annual punya target, annualnya marketing plan. Ada juga long term plan untuk tengok apa yang kita nak capai 3 tahun dan 5 tahun. Jadi benda ni sama juga macam dream board, tetapi itu untuk pencapaian syarikat. Jadi kita gunakan konsep yang sama, disiplin yang sama supaya kita juga melangkah dalam dunia ini dengan lebih teratur, dengan ada wawasan, dengan ada arah tuju dan juga dengan sokongan-sokongan yang diperlukan, sokongan dari segi ilmu, sokongan daripada keuangan, sokongan daripada orang-orang sekeliling kita supaya kita lebih berjaya untuk mencapai hasrat kita. Apa dia? Untuk cipta legasi yang boleh dinikmati sehingga 3 generasi. Dengan itu, kita berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.